Dipanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnianya memberi kita ruang dan peluang untuk bersama-sama mentadabburkan Quran dan seterusnya meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selawat dan salam ke atas junjungan Nabi, keluarga beliau dan sahabat-sahabat. Kita meneruskan apa yang Nabi buat dengan sahabat-sahabat, beginilah. Cuma sekarang kita pakai laptop Nabi dulu pensil tulis di atas tanah, dihafal dalam dada, ya. Turun satu ayat, dua ayat ke 10 ayat terus disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi malam ni tajuk kita adalah Quran sebagai peringatan. Tapi tajuk ni nampak hampir biasa ya. Tapi terkandung juga hari ini ada pengisian yang bagi kefahaman kepada kita apakah peringatan itu. Macam mana sahabat-sahabat berhadapan dengan ayat-ayat Quran. Dan ada yang kena mengena dengan apa yang sahabat buat, Allah turunkan terus untuk membetulkan perkara-perkara yang sahabat buat silap. Begitulah hebatnya dulu sahabat-sahabat bersama Nabi dan turun ayat-ayat Quran pada masa itu juga. Baik. Sebenarnya Allah tak menurunkan Quran semata-mata untuk jadi bahan bacaan ataupun baca dan khatam. Tapi Quran diturunkan untuk jadi panduan dalam kehidupan kita dan sebagai petunjuk. Quran itu dihadam betul-betul ya, untuk jadi peringatan dan petunjuk. Ya. Jadi apa makna peringatan? Peringatan adalah satu perkara yang mengingatkan kita. Jadi ayat-ayat Quran ini akan mengingatkan kita. Dan Quran sebagai bahan rujukan, jika ada apa-apa kita yang ada masalah yang kita perlu betulkan, kita semua kena rujuk Quran. Sebab ma farratna bil kitabi kulli syai'in, tidak aku tinggalkan. Semua sekali ada dalam Quran. Iaitu ataupun dengan ayat lain, tibyanan li kulli syai'in. Penerangan bagi tiap-tiap sesuatu. Tak ada yang tertinggal. Semua ada dalam Quran. Apa juga permasalahan. Kan? Lengkap. Ya? Lengkap. Jadi kita tengok dulu dalam tajuk Quran sebagai peringatan ini dalam surah 69 ayat 48. Iaitu surah Al-Haqqah ayat 48, muka surat 568. Dapat? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu latazkiratun lil muttaqin. Pendek ayatnya ya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu tetap menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Nampak? Takwa tidak lari daripada orang yang mentadabburkan Quran. Jadi mereka yang tidak mentadabburkan Quran bukanlah tidak boleh mengklaim bahawa dia itu bertakwa. Dan banyak sangat
ayat-ayat dalam Quran menjurus ke arah itu, iaitu bertakwa adalah membenarkan Quran. Kalau kita tengok ayat ini ya, kita tengok ayat ini, wa dan inna sesungguhnya, hu tu Quran, hu-nya tu Quran. Hu tu adalah ia adalah Quran, ya. Inna tu adalah harfun taukid. Oh, inna harfun taukid sesungguhnya. Penegasan kat situ. Satu lagi ada harfun taukid dan lam di depan tu. Lam hendaklah tazkiratun peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi makna peringatan tu kita kena faham apa yang kita baca, kita tadabbur, barulah digelar orang yang mengamalkan tadabbur tu sebagai orang-orang yang bertakwa. Pendek ya. Ada dua huruf harfun taukid iaitu innahu sesungguhnya dan lam hendaklah. Jadi ini adalah penegasan. Dalam ayat yang pendek ini, Allah guna dua huruf taukid. Kalau kita tengok dalam ke belakang sikit, 69:33. Iaitu innahu kana la yu'minu billahil azim. Sekejap. Silap sini. Kita tengok rujuk pada, bukan ini yang saya nak cari, dalam surah Wal Asri. Wal Asri surah yang berapa? 103. 103. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Inna sungguhnya, ini pun penekanan juga. Manusia itu al-insan, manusia itu la sesungguhnya. Satu lagi huruf harfun taukid fi khusrin, dalam kerugian. Illa lazina amanu, melainkan orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mereka telah mengerjakan perkara-perkara yang baik, wa tawassau, dan mereka yang menasihati bil haq, dengan yang hak, wa tawassau bisabr, dan mereka yang saling menasih dengan sabar. Jadi penggunaan inna dan lam tu di situ juga banyak, bahawa penekanan tu Allah bersumpah dengan wa asri, iaitu manusia, Allah bersumpah manusia itu dalam kerugian.
Hari-hari berjalan seperti kita tak sedar, masa berganti masa cukup cepat. Apalagi di akhir zaman ini, setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari macam air api yang macam mancis tu. Begitu cepatnya. Jadi kalaulah kita berkata kepada orang kaya, rumah besar dan kereta besar, tapi tak solat, tak pergi masjid. Dan kita berkata kepadanya, pakcik ni rugilah. Jadi adakah ia akan percaya jika yang menegurnya itu orang yang miskin? Tentulah kita miskin, kita tegur. Orang kaya, rumah besar, kereta besar, duit banyak. Dia tak akan percaya sebab kita yang menegur tu kerana kita adalah orang miskin. Dia pandang pada harta benda. Kan? Jadi Quran ini adalah peringatan ataupun tazkirah kerana manusia sentiasa lupa dan mesti diberi peringatan. Dan peringatan itu adalah Quran dan yang bercakap adalah Allah untuk sebagai peringatan. Ya. Tapi kita ingat ya, peringatan bukan untuk semua orang. Yang macam dia orang asri tadi kan, bukan semua orang. Walaupun Allah ada bersumpah, bukan untuk semua orang. Tapi hanya orang yang bertakwa. Tadi dalam surah yang kita dah baca tadi, 69-48, adalah Quran adalah untuk orang-orang yang bertakwa, yang membenarkan Quran. Allazi ja'a bi sidqi wa saddaqa bi ulaika muttaqun. Telah datang Quran itu dan telah membenarkan dia, maka mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jelas itu makna takwa. Tapi orang yang bukan semua orang yang diberi peringatan ni. Banyak orang membaca Al-Quran. Macam minggu lepas, 2 minggu lepas kita kata ihdinas siratal mustaqim. Mana ihdi, tunjukkan oleh engkau, nakkan kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Berapa ramai orang solat 17 kali, 5 kali sehari, 17 kali baca Fatihah dan membaca ihdinas siratal mustaqim, bahawa itulah kita berdialog dengan Allah. Ihdina, tunjukkan oleh engkau akan kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maka orang-orang yang nak berpetunjuk, masihlah kita sedang menghadap Allah, kita berkata kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kami petunjuk itu. Jadi orang tak tahu baca ihdinas siratal mustaqim, dia tak membayangkan dia minta petunjuk. Sebab dia tak faham apa yang dia baca. Jadi kita tanya pada diri kita, adakah kita orang yang bertakwa? Jadi kita beruntung kerana kita dah 6 tahun kita dah mentadabburkan Quran. Ya. Dan kita test tu hari, 3-4 orang semua dah boleh menyampaikan. Kan? Cuma mungkin ada rasa takut-takut. Cuma kena buat kerja sikit lah sebab kita kena ada bagi tajuk untuk dia mencari pengisian tajuk itu dan boleh berdakwah pada orang lain. Jadi kalau kita ada apa-apa masalah, kita tak refer pada Quran, maka kita bukanlah orang yang bertakwa. Saya ulangi, kalau ada apa-apa masalah, kita tak refer pada Quran, maka kamu bukan orang yang bertakwa. Hanya orang yang membenarkan Quran itulah orang-orang yang bertakwa. Perbuatan dia past tense, dia telah membenarkan. Maka ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang bertakwa. Kerana Allah tak pilih semua. Allah pilih orang yang bertakwa yang membenarkan Quran itu saja yang akan dapat petunjuk dan juga peringatan kepada orang yang bertakwa.
Jadi adakah kita dikatakan bertazkirah, memberi peringatan, tazkirah, kalau kita hanya baca dan khatam, hafal, tak ada makna apa-apa. Ya, macam kita buat kisah apa tu, Allah mengibaratkan orang yang baca Quran tak faham, pikul di belakang dia seperti kaldai. Ya. Jadi kalau kita sekarang pun tak faham, samalah. Kita macam Yahudi dan Nasara, ambil sebahagian tinggal sebahagian. Jadi Quran selalu di-refer sebagai peringatan. Jadi kalau kita tak faham, makna Quran tak berfungsi sebagai tazkirah, peringatan. Jadi kalau kita baca tadi dalam surah Wal Asri, ada 4 perkara. Beriman, nombor 1. Kedua, beramal soleh. Ketiga, berpesan-pesan dengan kebenaran ataupun saling menerima kebenaran, atau saling berlapang dada menerima kebenaran. Yang keempat, berpesan dengan kesabaran. Jadi kalau kita setakat beriman saja, buat kerja amal soleh, solat, malam, zakat, umrah, haji. Tapi kita tidak berpesan-pesan dengan kebenaran, tak menyampaikan, maka tak cukup pusingan iman itu. Kerana dia ada 4 perkara. Beriman, kita ada beriman, beramal soleh, mengerjakan apa-apa yang disuruh dalam Islam. Ketiga, berpesan-pesan kebenaran, ya, kena sampaikan kurang-kurangnya pada keluarga. Dan dalam menyampaikan tu kena bersabar dan karenah mereka. Jadi kalau tak komplit 4 circle ini, maka kita belum lagi orang yang bertakwa. Ya, berat. Bukan setakat belajar saja, kita kena faham dan kita kena sampaikan. Balighu anni walau ayat, walaupun 1 ayat. Jadi kalau tak ada 4 ini, Allah kata, Allah bersumpah dengan waktu asar, Allah bersumpah dengan benda yang kita lalui, waktu asar kita lalui, ya. Semua yang manusia dalam kerugian. Kalau tak ada 4 ini. Beriman, beramal soleh, berpesan dengan kebenaran. Berpesan tu kita kena faham tadabbur isi Quran tu. Dan yang keempat, dengan sabar. Barulah komplit kita sedang menyampaikan dakwah. Kan? Jadi kena sabar. Jangan macam kes mana-mana meeting link lah, macam inilah keadaan dia. 1 hari datang, 3 hari tak datang, kan? Seolah-olah macam Quran ni buat sambilan lah. Ya, sambilan je. Sedangkan Quran ni kena seperti solat. Solat wajib, Quran wajib. Jadi kita memikul tanggungjawab Quran itu kena betul-betul. Kan? Kerana ramai orang yang tak, alah tak ngaji pun dia pun sembahyang. Tapi tak ada masuk dalam 4 perkara. Ramai orang yang kat masjid kawan-kawan kita. Dia beriman, beramal soleh, malam solat, malam umrah 7 kali, 10 kali. Tapi tak berpesan dengan kebenaran. Dah pesan, tapi tak pesan dengan kesabaran. Jadi kalau tak ada 4 ni, mana manusia dalam kerugian. Ini bukan saya cakap je, ini Allah yang cakap. Sempurnalah kita dah tengok ayat Allah ni, kita sebagai peringatan kepada kita, kita kena ambil benda ni. Ya, jadi dalam dunia ni sebagai tempat cucuk tanam dan akhirnya di sana nanti kita akan menuai hasilnya. Sebab itu langit, bumi, gunung, ganang tak mau mengambil amanah untuk dengan Quran ini. Ya. Gunung yang besar akan pecah berderai. Ya. Jadi walaupun kita beri peringatan kepada semua orang, akhirnya mereka yang bertadabur, yang buat kerja 4 ni saja yang akan dapat bertakwa. Ya. Dia akan mengambil peringatan ini.
iaitu telah membenarkan Quran. Jadi kalau ditanya pada diri sendiri, jawab dengan jujur kan. Sebab kat sana nanti kita tak boleh nak bohong dah. Apa perbuatan kita dalam dalam kita sedang ada umur, dia bagi umur ni, modal ni, adakah kita sudah membenarkan Quran dalam apa juga keadaan? Kan? Kita buka dalam surah satu contoh, surah Sayyidina Abu Bakar 24-22. Hadam baik-baik ayat ini. Ini adalah makna dia bahawa Quran sebagai peringatan, ya, direct. Apa yang Abu Bakar buat, Allah tegur, turun ayat ni. Surah 24 ayat 22. Surah An-Nur. Himah baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul yang bermaksud, dan janganlah orang-orang yang berharta serta lapang hidupnya dari kalangan kamu bersumpah tidak mahu lagi memberi bantuan kepada kaum kerabat dan orang-orang miskin serta orang-orang yang berhijrah kepada jalan Allah. Dan sebaliknya, hendaklah mereka memaafkan serta melupakan kesalahan orang-orang itu. Tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi kerana peristiwa Abu Bakar yang saya akan ceritakan sebentar lagi, maka turunlah ayat ini. Tapi pengajaran ini adalah untuk kita semua. Contohlah. Satu contoh kalau kena pada kita. Kita ada kereta, contohnya BMW, kawan kita pinjam. Kemudian accident. Dan tentulah dia punya pembaikan dia berpuluh-puluh ribu. Ya, kereta mahal. Jadi kawan yang pinjam kita tu adalah orang yang miskin, tak ada duit. Kan? Jadi kita macam mana ni? Kita pula tak ada insurans. Jadi adakah kita nak ampunkan dia? Kan? Itu. Soal yang berat ini. Perkara yang sama turun pada Abu Bakar, iaitu kerabat dia jugalah, macam keponakannya apa ya? Keponakannya macam anak saudara. Anak buah lah tu. Anak buah ya, anak saudara ya. Nama dia Mistah bin Utsasah. Mistah bin Utsasah daripada golongan Muhajirin. Jadi Abu Bakar bantu dia daripada kecil sampai ke besar. Banyak pertolongan yang Abu Bakar bagi kepada Mistah bin Utsasah yang miskin. Kemudian bila Sayyidatina Aisyah telah dituduh berzina dengan Safwan yang membawa unta dia tersesat, tertinggal, dan orang munafik Madinah, Abdullah Ubay menuduh, dan orang yang Abu Bakar bantu ni, ya, kaum kerabat dia, keponakan dia ni, Mistah bin Utsasah ni, percaya kepada tuduhan kepada Aisyah. Mengatakan Aisyah tu berzina. Orang yang Abu Bakar bantu. Orang tu miskin tu. Jadi mendengar peristiwa itu, Abu Bakar bersumpah akan memberhentikan bantuan kepada Mistah. Maka Allah turunkan ayat ini.
Jadi inilah Quran. Sepatutnya kita buat macam ni, menjadi peringatan kepada orang yang bertakwa. Jadi Abu Bakar bersumpah, dia tak akan bantu lagi dah. Turun ayat yang Cik Mah baca tadi, orang-orang yang berharta serta lapang, ini Abu Bakar lah. Lapang hidupnya dari kalangan kamu, bersumpah tidak mau lagi memberi bantuan kepada kaum kerabat. Ini mistah lah ni. Dan orang-orang yang miskin serta orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Ya. Dan apa yang Allah nak? Dan sebaliknya adalah kamu memaafkan. Iaitu kalau kat sini wal ya'fu. Maafkanlah. Dan wal yasfahu. Dan berlapang dada lah. Lupakan. Lupakan peristiwa tu. Ya, tak payah minta ganti rugi ataupun ampunkan yang menuduh Aisyah tadi. Tapi dari sejarahnya orang yang menuduh ni kena sebat. Tapi Allah suruh ampunkan. Jadi bayangkanlah Abu Bakar bantu dia kecil sampai ke besar. Tiba-tiba anak dia dituduh berzina, dia sokong pula Abdullah bin Ubay. Mengiyakan pula. Kan? Jadi kalau siapa yang ampunkan orang macam ni, apa yang Allah buat? Ala ketahuilah. Tuhibuna. Maka kamu suka an bahawa yakfirullah. Allah ampunkan dosa kamu. Jadi Allah ampunkan dosa Abu Bakar. Dan sesiapa juga antara kita yang macam kereta kena aksiden tadi, dah tak ada, dia tak ada nak bayar. Macam mana? Kita ampunkan. Jadi ampunkan dan lapang dada. Lupakan. Allah janji bahawa siapa yang buat macam itu, Allah ampunkan dosa kamu. Bila Allah ampunkan dosa kamu, maka syurga. Terus tak sampai 10 minit, Abu Bakar terus ampunkan Mistah bin Utsasah tadi dan bersumpah bahawa dia akan meneruskan bantuan. Mana bersumpah kali kedua dalam masa 10 minit, lebih kuranglah. Akan sambung bantuan sampai bila-bila, sampai Mistah ni meninggal dunia. Jadi Allah bagi syurga. Nampak tak? Quran ni peringatan ya. Peristiwa yang berlaku, refer pada Quran. Turun ayat tu terus menerus kat situ. Ini mana Quran tu sebagai peringatan. Tapi kalau Quran sekarang ni dibaca ya, katam, tak ada apa, macam mana? Quran tak ada function dalam hidup kita. Ini ya, satu contoh. Abu Bakar dalam surah 24-22. Ya Allah tengok aja bila Abu Bakar ada buat silap, turun ayat ni betulkan. Itulah mana Quran peringatan. Jadi 6,000 lebih ayat langsung baca tak faham, salah betul langgar je, tak ada kita tahu buta, pekak, tak tahu apa-apa. Tahu khatam. Ya, pengajaran tak ada. Kan? Tu. Ini kalau jadi apa-apa macam kata tadi yang langgar, aku tak ampun kamu, kita akan tuntut di akhirat nanti. Sampai macam itu. Jadi ayat ni macam mana? Tapi kalau kita bertakwa macam Abu Bakar, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jadi walaupun payah bagi kita, tapi Abu Bakar kerana dia ni orang yang membenarkan, as-siddiq, terus ampunkan. Kerana Abu Bakar orang yang bertakwa. Sebab itulah Quran ini sebagai peringatan pada orang yang bertakwa. Yang faham Quran, yang apa yang disuruh dilaksanakan. Tak tunggu besok, tak tunggu lama lagi. Jadi Abu Bakar bila ada keampunan Allah, dia terus diberi keampunan kerana Allah akan bagi dia syurga. Jadi kalau sukar kita nak maafkan, maka kita belum lagi dianggap bertakwa. Nanti kalau jadi apa-apa lepas ini, ingatlah ayat 24-22 ini. Bila Allah ampunkan kita, bayangkanlah apa kita dapat. Selama-lamanya, syurga. Katalah
Ada orang yang nak jamin orang yang aksiden kita tadi, BMW kita, dia datang kepada kita, "Okey, aku jamin ni, aku bagi kau 5 kereta BMW yang baru." Kan? Jadi orang jamin tu nak bagi 5 kereta BMW baru. Allah jamin nak pergi syurga, nak yang mana? Ha. Jadi kalau orang yang percaya pertemuan dia dengan Allah dan Rasul, kata Allah, maka dia akan ampunkan orang tu. Iaitu wal yakfu, maafkanlah. Wal yasfahu, lupakanlah. Itu tawaran Allah. Kalau kamu ampunkan dosa orang itu, Allah akan ampunkan dosa kamu. Dan maka Abu Bakar pun bersumpah untuk sambung bantuan yang terbenti tadi. Kerana orang itu menuduh Aisyah berzina. Sambung terus. Terus bersumpah kali kedua bahawa dia akan bantu. Sampai ke mati. Ini beratlah. Kan? Kalau kita, anak kita kena tuduh situ, anak kita tak buat, tak merah padam muka kita. Kan? Abu Bakar yang sabar tu pun dia dah tak berhentikan bantuan pada saudara dia. Tapi bila Allah tegur, samina wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Jadi orang yang yakin dengan janji Allah, dia akan ampunkan dan tak akan ambil 5 BMW yang ditawarkan kerana syurga itu adalah besar dan seluasnya daripada langit dan bumi. Cuba tengok dalam surah 3132. Surah 3133. Muka surat 67 Ali Imran. Haziq baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. 133 apa? 133 bukan 132. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang beriman dan bijak, orang yang bertakwa macam Abu Bakar, dia terus sambut tawaran Allah. Kerana surga adalah seluasnya segala langit dan bumi. Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, orang yang membenarkan Quran. Sayang ya, kita Islam, kita solat, kita bagus, umrah, sedekah, haji, tapi kita tak faham Quran. Sayang sekali ya. Nak jadi bertakwa mesti kena faham Quran, tadabbur Quran. Mulakan dengan kita mentadabbur Quran, ya. Maka kita akan jadi awal pimpin kita menjadi orang yang bertakwa, ya. Jadi dia akan diampunkan dosa kita dan akan masuk ke dalam syurga. Rugi sangatlah. Ya. Quran hanya dibaca, tak ditadabbur. Kan? Itu. Contoh ya. Kalau tempat letak cemeti tau. Cemeti ni dalam tiga kaki pukul kuda tu kan cemeti. Cangkuk dia dekat syurga tu, cangkuk untuk sangkutkan cemeti tu, nilai dia kalau dibandingkan dengan dunia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan. Itu syurga. Itu tempat letak cemeti. Ataupun ada hadis lain mengatakan kalau sebesar busa panah 1 meter 4 segi,
juga adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu nak bandingkan syurga dengan dunia ni, itulah. Sayang ya, hanya orang yang bertakwa saja yang Allah akan ampunkan dosa dia. Kan? Tapi dah kita nak buat macam mana kita daripada warisan tok nenek kita, Quran tidak ditadaburkan hanya untuk dibaca tajwidnya. Bukan tak boleh, boleh. Tapi kalau tak faham macam mana? Untuk dinyanyi lagu-lagu yang sedap-sedap, untuk dibetulkan. Kan? Takut mahraj yang tak betul. Betul lah takut ni. Tapi dia tak faham langsung makna dia. Jadi memang malang lah. Malang. Baik. Kita buka luas sikit arti takwa. Contoh, orang yang solat, malam, juga buat berbagai-bagai kebaikan, ya, tapi kedekut. Dia sembahyang tahajud tapi kedekut. Kita nak tengok ayat ini di mana balasannya orang yang, kerana berinfak ni, bersedekah ni adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan orang-orang yang kedekut. Dia kedekut tapi dia solatnya kepada Allah semua banyak. Kan? Kita nak tengok apa yang Quran kata tentang orang yang kedekut. So, Ya. kalau ni ayat seterusnya tu 134 tu, dia ni macam yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orangnya tu dalam ayat 134 tu tak boleh direlatekan dengan ayat ni ke? Boleh. Tak boleh Itu boleh. Kita ada satu ayat lain untuk yang lebih tepat lagi lah. Oh, boleh. Ini orang bertakwa ni adalah orang-orang yang mendermakan. Dia tak kedekut. Kan? Sebab Allah janji apa yang didermakan, maknanya Allah akan bayar balik. Itu janji Allah. Bukanlah mana bayar itu mesti dengan wang tunai, tapi dengan kesihatan dia yang dia tak keluarkan duit untuk mengubati diri dia. Kan? Iaitu orang yang mendermakan, boleh ayat ni, katanya masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan salah orang. Jadi ini 3. Jadi orang kata ada 3 perkara kat sini, iaitu mendermakan hartanya masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahan dia, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ini adalah akhlak. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada Nabi itu adalah contoh yang terbaik. Sebab Aisyah kata akhlak Nabi adalah Quran. Jadi kalau tak ada Quran, macam mana nak ikut akhlak Nabi? Macam tadi tengok Abu Bakar, dia buat salah, terus ditegur. Dan kalau kita baca, ayat ini kalau kita baca dalam, kita dah tadabbur, lalu ayat 24, 22 ni, ini ayat Abu Bakar yang dia mahukan orang yang ngata anak dia. Kita tahu cerita dia kan. Kalau tidak kita baca daripada mula sampai habis. Mula hatam 100 kali pun kita tak akan faham apa ceritanya. Nak jadi orang bertakwa, tadi tu. Kita maafkan kesalahan orang, lupakan. Lepas tu seterusnya kita infakkan pada masa senang dan susah. Tahan kemarahan kita, walaupun kita boleh marah, tahan. Dan orang yang maafkan kesalahan orang lain. Ya? Itu antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi bila tak baca Quran, tak tadabbur, kita ingat takwa ni kita akan solat sampai lebam dahi kita. Ingat dah Allah dah terima dah. Padahal Abu Bakar ni bukanlah orang yang solatnya bukan ahli solat, ya. Tapi dia terkenal dengan infak dia berbanding dengan amalan ibadah dia. Kan? Tu.
Dah lari pula ni, palsu punya ni. Okey. Okey, kalau kita ada soalan lah. Ada soalan. Dari yang berikut, mana yang Allah kata lebih layak masuk syurga? Lebih layak lah. Semua bagus. A, solat malam. B, banyak kali pergi umrah. C, kaki masjid. D, berakhlak mulia. Berakhlak mulia tu macam tadilah. Infak, maaf kesalahan orang. Ya. Ha. Yang mana A, B, C, D ni yang lebih layak masuk syurga kalau ikut merit dia? Apa jawapan dia? D. Ya, D. Berakhlak mulia. Ini yang penting ni. Ya. Jadi kita kena faham bahawa nak masuk surga tu bukan dengan solat sajalah. Akhlak kita kena mulia, kena maaf kesalahan orang lain, kan? Lepas tu kita kena mendermakan hati kita masa senang dan susah. Senang banyak sikit, susah kurang sikit. Tahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Jangan dendam sampai ke habis. Kan? Aku tak boleh nak ingat dia cakap aku tu, sakit hati aku tak maafkan dia. Tak boleh macam tu. Ya? Ini agama Islam ajar kita macam ni. Kan? Cuba tengok 104 ayat 1 hingga 4. Apa Pak Su? Betul ke? Surah Surah 104, 104. Bukan nombor 4. Sekejap. Bukan 104. Ni nak cerita orang-orang yang kedekut. Sekejap, surah mana? Tersilap. Nanti kita akan masukkan dalam warung, surah apa, iaitu tajuk dia celaka bagi orang yang banyak simpan dari yang beri. Kan? Nanti kita akan bagi. Jadi kat sini Allah utamakan infak ya. Tahan marah dan maafkan kesalahan orang. Dia tak cerita ibadat, tak cerita solat malam, tak cerita pergi haji, pergi umrah tu tak ada. Infak ni sangat penting. Kita memberi. Surah 104 tu ke so? Ya ke? Kecelakaan Ayat dia. besar mengumpat penyela yang mengumpulkan harta dan berulang kali menghitung kekayaan. Ya. Dia mengumpulkan harta dan berulang kali menghitung kekayaannya. Dia menyangka bahawa hartanya itu dapat membuat dia hidup kekal dalam dunia ini. Tidak. Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam Al-Hutamah. Dan tahukah engkau apa dia Al-Hutamah? Al-Hutamah ialah api Allah yang menjenyalakan dengan perintahnya. Yang naik menjulang dan membakar sampai ke hati. Sungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Mereka terikat di situ pada batang-batang palang yang melintang panjang. Ya betul. Surah 4 ayat 1 hingga 4. Inilah keadaan orang yang tahajud tapi tak bagi infak. Ataupun buat amal soleh dengan nak masuk surga tapi kedekut. Kan? Satu 4 ayat 1 hingga 4. Silakan bagi orang yang infak. Betul. Yang inilah tadi ya. Okey.
Jadi semua ni yang kita bincang pada malam ni adalah Quran memberi peringatan. Dengan kita tadabbur Quran pada malam ini kita tahu bukan solat amal soleh saja. Akhlak yang mulia, infak, maafkan kesalahan orang, ya. Itu lebih baik daripada ibadat. Ya. Itu dikatakan Abu Bakar bukan ya orang yang ibadat dia memang ni lah kan, tapi dia banyak kepada infak. Dia bagi semua harta dia pada Nabi untuk pergi perang. Kan. Umar bagi separuh, berlumba-lumba. Akhlaknya baik. Siapa yang menziarah orang mati hari ni? Abu Bakar. Siapa yang infak hari ni? Abu Bakar. Siapa yang tolong tu? Abu Bakar. Semua Abu Bakar. Ya? Hingga dia punya solat tu kurang, tapi dia punya amalan yang akhlak dia sangat mulia. Sehingga kan kalau ditimbang daripada zaman Nabi Adam hingga kiamat, pahala Abu Bakar tu lebih berat daripada pahala orang lain. Ya? Dan Nabi ada berkata dalam hadis dia, ada wanita yang banyak berpuasa dan solat malam, banyak sedekah tapi masuk neraka kerana tak jaga mulut. Ya? Jadi kena jaga-jagalah ya. Seimbangkanlah benda ni. Jangan kita kedekut ya. 104 ayat 104. Walaupun RM1, RM5 kita infakkan. Ya. Itu. Ulama kata Abu Bakar yang macam Pak Su cakap tadi tidak terkenal dengan solat malamnya. Tapi terkenal dengan infaknya. Jadi orang bertakwa suka memberi. Dia tak sayang duit kat ni kan. Dia pakai untuk dia cukup diri dia. Dah cukup, dia lebih tu dia bagi kat orang. Belanja orang, sedekah orang susah, semua sekali. Kan? Jadi dalam surah 92 ayat 14 hingga 18. Cuba tengok. Sembilan puluh dua, 14 hingga 18. Muhammad baca, Mat. Ini surah apa ni? Surah Al-Lail. 92. 92. 14 hingga 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa allazi kazzaba wa tawalla wa sayujahannabuha al-atqa allazi yu'ti malahu yatazakka. Baca. Maka serentak dengan memberi hidayah petunjuk, aku juga telah memberi amaran dekat kamu akan api neraka yang marak menjulang, yang tidak akan menderita bakarannya, melainkan orang-orang yang sungguh celaka, yang telah mendustakan kebenaran dan berpaling ingkar, dan sebaliknya akan dijauhkan azab neraka itu daripada orang yang sungguh bertakwa, yang menerumakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta bendanya. Nampak? Macam mana hebatnya orang yang infak pada ayat-ayat lain yang jarang kita baca. Itu jaminan Allah tu. Pahala yang sangat besar yang Allah akan bagi. Infak, maafkan kesalahan orang. Ya. Itu akhlak-akhlak yang baik. Ya. Itulah akhlak Quran. Ya. Bukan setakat solat saja. Ya. Jadi surah ini pun Allah turunkan kepada kisah Abu Bakar. Ya, ulama kata kisah ini adalah diturun kepada Abu Bakar. Apa yang Abu Bakar buat.
Kemudian Nabi ada berkata dalam hadisnya, berapa ramai yang baca Quran, Quran melaknat dia balik. Macam dia baca Quran? Kerana Allah, Quran tu melaknat dia balik. Kerana baca tak faham, tak ditadaburkan. Ya? Jadi kita akan, bila tak faham, kita akan beragama ni macam menyangka-nyangka. Kita rasa kita dah betul, dah bagus, dah tutup aurat, dah semua, kan? Dah pakai baju labuh, ya, dah cantik dah, tapi Quran tak faham. Ya? Jadi macam mana? Ya? Jadi ini termasuklah orang-orang yang berpaling dari Quran dan tidak membenarkan Quran kerana dia tak faham. Ya? Jadi sifat utama orang yang bertakwa adalah sentiasa beri hartanya untuk bersihkan dirinya dan hartanya, dan bukan orang yang solat malam dan puasa sunat. Boleh itu sebagai tambahan. Tapi lebih utama lagi infak harta yang kita dah baca ayat-ayat tadi. Kisah kedua iaitu contoh Umar jadi khalifah. Tadi kisah Abu Bakar, ni kisah Umar. Seorang lelaki datang jumpa Umar, masa tu khalifah. Dia kata, wahai anak Khattab, Umar bin Abdul Khattab, kamu ni tak bagi banyak pada rakyat dan kamu tidak berhukum dengan keadilan. Dia tuduh Muhammad. Jadi orang Arab ni dia masuk dalam mesyuarat tu, dia kata tu ke Umar. Kan? Jadi Umar macam mana? Dia lah yang pikul tepung, gandum, pergi cari orang susah. Pun katanya tak bagi banyak pada rakyat dan tak berhukum dengan keadilan. Jadi Umar marah lah macam kita kan, Umar marah. Kan? Dimalukan dekat depan orang. Tapi dalam tengok Umar marah tu, mata merah semua, sebelum dia nak menjawab, ahli kabinet dia, ahli syura dia, membaca surah 7 ayat 199. Dah baca dah? 199. 176. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik, serta berpalinglah jika jangan dihiraukan orang-orang yang jahil yang degil dengan kejahilannya. Nampak tak, ahli kabinet, ahli syura, khalifah, hafal Quran dan tadabbur. Jadi bila Umar nak marah, dia percaya ni. Jangan peduli orang yang jahil. Ambil yang mudah. Jadi Umar tak jadi marah. Ya? Itu. Tapi kalau kita sekarang ni tak tadabbur, siapa nak ceritakan dengan nas Quran ni? Kalau kita tak ngaji macam mana? Kan? Maafkan dan teruskan kerja dakwah dan berpaling dari orang yang jahil. Umar diam dan maafkan. Itulah function Quran, bukan sekadar dibaca, tapi faham setelah ditadabbur. Jangan baca saja, tapi tadabbur dan ikut. Dan kisah ketiga adalah contoh oleh Khalifah Harun al-Rashid dengan pembantu istana dia. Jadi pembantu istana nanti bawa minuman untuk Khalifah. Daripada cawan, gelas yang mahal-mahal lah. Itu terjatuh depan Khalifah Harun al-Rashid. Jadi pecahkan makanan panas dan mangkuk pun pecah. Tengok Harun al-Rashid dah nak marah. Pembantu yang memecahkan tadi dia baca Quran ayat 3132 iaitu
surga yang luasnya seluas langit dan bumi bagi orang yang memaafkan. Iaitu surga tadi tu. Nampak tak? Pembantu rumah pun tak ada Al-Quran. Bila bos dia marah, dia baca tu. Bila dengar itu daripada Allah, terus ada sejuk. Jadi itulah contoh-contoh yang kita bagi kefahaman dalam tajuk Quran sebagai peringatan pada malam ini. Ada soalan? Jadi ingat ya, bukan setakat solat. Solat kena solat, wajib. Umrah kena pergi, siapa yang mampu. Kan? Zakat semua kena bagi. Sedekah semua kena bagi. Tapi yang penting Allah tekankan bukan setakat itu saja. Bukan setakat puasa saja, tapi infakkan harta. Maafkan orang. Ya. Jadi Allah akan bagi keampunan untuk dibagikan syurga. Jadi ada apa? Kita simple malam ni, tajuk kita. Simple, tapi nak ceritakanlah topik-topik yang jarang orang cover. Ya. Maafkan orang, infak, balasan dia macam mana, kan? Okey. Jadi ada apa soalan? Dapat juga ilmu malam ni lah ya. Ada soalan? Kalau tak ada, kita tangguh tazkirah malam ni dengan wal asri. Maaf jika ada kesilapan yang betul dari Allah dan yang salah itu dari kita. Terima kasih atas perhatian. Jumpa lagi insya-Allah 2 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Su. Terima kasih, terima kasih. Hai orang Sabah